Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi di channel Kak Man DIY. Okey, depan ni ada basikal kanak-kanak. Okey. Sebelum ni basikal ni ada tayar extension ataupun tayar sokongan di belakang. So sekarang anak saya dah pandai kayuh basikal. Okey, so saya dah buang tayar dia, tayar belakang tu yang 4 tu. So hari ni basikal ni dah jatuh sebab tak ada tayar yang tepi tu kan. Okey, jadi hari ni saya akan cuba pasang dan kongsikan tongkat basikal yang sesuai untuk basikal ni. Okey, tak pun buang masa, jom saya kongsikan kepada anda tentang cara nak pasang tongkat basikal kepada yang belum tahu ataupun tak tahu. Jadi sekarang saya akan tunjukkan cara pasang tongkat basikal ni kepada anda lah. Okay. Biasanya kalau nak tayar ni dia bersaiz ni 15 mm. So kita buka yang ni dulu. Okay, soket 15 mm dan boleh juga letak macam ni. Tetapi betternya kena buka yang ni. Okay. Sekarang ni dekat tangan saya ada 17 mm. So kena buka tayarnya. Okey, sebelum kita ketatkan nut ni, kena tengok senterkan tayar dulu dan ketegangan rantai. Okey, pastikan cun-cunlah rantai. Okey, pastikan cun-cun. Jangan tegang sangat. Okey, pastikan dia kedudukan dia sesuai lah, masuk ke dalam dia punya bracket ni. So kalau tak ada apa, bolehlah ketatkan nut ni. Okay. Okey. Tengok cun. Okey, basikal pun dah okey lah. Okey, ni belum siap sepenuhnya. Okey, so nanti sebab tapi basikal anak saya ni yang ni dah patah lah. Okey, yang ni pun tak payah pakai lah. Kan, tak payah pakai. Kalau nak letak pun boleh juga tapi tak payah lah. Okey. Okey, dah. Kemudian letak skru. So, selesai sudah pemasangan tongkat. Okey. Jadi untuk harga dia nanti saya letaklah, saya lupa nak cakap dan saya lupa nak tengok harga dia. Okey, so cantik lah. Boleh lah, basikal ni dah tak jatuh dah. Okey, kalau boleh tengok basikal pun dah tak jatuh, tongkat pun dah cun dah. Cumanya tongkat ni dia ketat sikit. Dia ketat sebab mungkin maybe baru guna pertama kali dia ketat. So kena buat sikit lah. Ketat sikit. Okey, cun. Okey, macam ni. Dah. Anak saya pun dah tak menangis dah. Okey, so ini sajalah perkongsian daripada saya untuk hari ni. Semoga bermanfaat. Okey, Dik, boleh kayuh basikal. Jom pergi kayuh basikal. Ambil basikal awak. Pergi. Ni tolak dengan kaki. Tu
turun balik. Turun. Okey, turun, tolak dengan kaki. Kaki ni. Kaki tolak. Bukan dengan tapak kaki ni macam ni. Macam tu. Pandai. Dah pergi. Okey. Bye bye.